Selain pulangan jualan, siapa yang boleh bagi contoh lain bagi catatan kontra? Okey, ingat tak? Catatan kontra dia ada 5 tau. Ada 5 catatan kontra. 2 ada dekat akaun perdagangan untung rugi. 3 ada dekat PKK. Yang ada dekat dapur catatan kontra dia adalah pulangan jualan dan juga pulangan belian. Pulangan jualan dia ada nama lain dia, iaitu pulangan masuk. Jualan tolak pulangan jualan ataupun pulangan masuk. Pulangan jualan ataupun pulangan masuk tu dia akan mengurangkan jualan. Sebab itu dia catatan kontra. Okey, pulangan belian pun ada nama lain dia, iaitu pulangan keluar. So pulangan belian perlu ditolak daripada belian. Pulangan belian akan mengurangkan belian. Sebab tu kita anggap dia catatan kontra. So dekat sini tak ada yang jawab pulangan belian ataupun pulangan keluar. Okey, so kita tengok dekat PKK pula ada 3 catatan kontra. Apa dia? Iaitu susut nilai terkumpul SNT. Okay, susut nilai terkumpul ni catatan kontra kepada aset bukan semasa. Susut nilai terkumpul dia perlu ditolak daripada aset bukan semasa, iaitu cost. Dia mengurangkan aset bukan semasa. Okey, so dekat sini ada susut nilai. Adakah susut nilai itu susut nilai terkumpul? Bukan. Berbeza. Susut nilai lain, susut nilai terkumpul lain. So yang ni salah lah. Yang seterusnya adalah PHR, peruntukan hutang ragu. So PHR adalah catatan kontra kepada akaun belum terima ABT. PHR akan mengurangkan ABT. So kalau kita tengok kat sini ada hutang tapi hutang lapuk. Hutang lapuk ni dia bukan peruntukan hutang ragu. Okay, so salah lah. Dan yang ketiga, catatan kontra yang ada dekat PKK ialah ambilan. Ambilan akan mengurangkan modal. Ambilan perlu ditolak daripada modal. So, yang jawab ambilan siapa? Gonia yang jawab. Gonia lah yang betul. Okey?